Seorang pemuda telah dilaporkan dijangkiti wabak virus Kelantan di Sungai Buloh. Perubahan itu termasuklah dari segi pemakanan, cara komunikasi dan kehidupan seharian. Bukan itu saja, pesakit-pesakit wabak Kelantan ni juga giat menyebarkan wabak tersebut di kalangan masyarakat setempat. So, doktor, wabak penyakit ni memang membahayakan ke? Perlu nampak simptom-simptom ni, tolong buat pergi hospital kita di unit rawatan Kelantan. Wabak Kelantan ini juga telah menimbulkan kerusuhan dan kekacauan terhadap orang kampung. Apa jadi ni, Bel? Demo lo ni semua tak kenal Tok Guru Ambo. Demo semua ni musuh Islam. Untuk mengekalkan keamanan terhadap penduduk setempat, kini kerajaan mula berluasa menubuhkan organisasi untuk tangkap pesakit-pesakit ini. Kena dah umpan. Kau nak pergi mana? Wabak ni juga telah memberi kesan terhadap jenayah di sekitar Sungai Buloh. Hasil lah Sam. Kita kira bayar lalu apa. Jadi doktor, kenapa enggak boleh lawan ataupun solusi dia untuk pesakit wabak Kelantan ni? Ambo sebagai doktor, Ambo showcase Kitsui Port 1. Dia ada probiotic culture yang boleh membuat segala nasi kelabu budu dalam badan manusia. Saya adalah bekas pesakit wabak Kelantan. Kini saya telah pulih.